Ramai yang tanya kalau kita buat laser hair removal ni ada kesan sampingan ke? Sebab dengan laser, ramai yang bayangkan kulit boleh jadi terbakar. Sebenarnya, rawatan laser ni selamat kalau kita buat dengan cara yang betul. Kesan sampingan yang biasa pun cuma ringan, contohnya rasa suam ataupun kemerahan sekejap selepas rawatan. Dan tu pun akan hilang dalam beberapa jam. Sebelum mula, terapis akan test dulu tenaga laser mengikut jenis kulit pelanggan. Jadi tak perlu risau sebab rawatan ni takkan membuatkan kulit melecet ataupun terbakar. Dekat Umi Wax, setiap rawatan laser dijalankan dengan penuh teliti oleh terapis wanita yang berpengalaman. Kami sentiasa pastikan tahap tenaga laser disesuaikan dengan kulit pelanggan untuk hasil yang selamat dan selesa. Kalau anda masih ragu-ragu nak cuba laser hair removal, boleh datang ke Umi Wax untuk sesi consultation dan rawatan percubaan.